ayah. Nanti ayah jangan ambil adik lambat tau. Ayah selalu ambil adik lambat. Alah adik ni, ayah bukan sengaja ambil lambat. Kadang-kadang dekat bandar tu jam. Yelah ayah. Dek, ayah nak pesan ni. Belajar elok-elok tau kat sekolah. Nanti biar cemerlang. Kalau cemerlang, ayah bagi reward. InsyaAllah ayah, adik belajar bersungguh-sungguh, okey? Alright. Aduh, aku dah lambat dah ni. Kalau aku lambat lagi, mesti kena marah dengan bos. Alamak. Lan, awal juga kau datang kerja. Kalau tak selalunya, lewat juga kau datang. Tak ada, Arul. Tadi pun nasib jalan tak jam je. Kalau tak, aku lambat dah. Kau macam mana Lan, hari ni? Sihat? Alah, Arul. Aku sihat je. Ni pun aku baru hantar anak pergi sekolah tadi. Hantar Yunda pergi sekolah? Kenapa Kamarul? Ada yang tak kena ke? Tak ada apa-apa lah Lan. Lan, awal lagi ni. Kau nak pergi mana? Dengan barang-barang dah siap semua ni. Alah, Arul. Macam biasalah. Aku nak pergi ambil anak balik sekolah. Kan kalau gerak lambat, lewat pula kan. Oh, macam tu. Tapi, kalau aku nak ajak kau makan sekejap, boleh tak? Tapi, Rul, aku nak pergi ambil anak aku dekat sekolah ni. Aku kalau boleh nak on time. Kan tak naklah ditunggu lama pula kan. Alah Lan, aku sebenarnya nak suruh kau teman aku makan je. Babak bayar, aku boleh belanja. Aku nak belanja Okey lah, kalau macam tu aku okey. Tapi jangan lama sangat. Takut nanti anak aku lambat pula balik. Ya Azlan, sekejap je kita makan okey. Yang penting aku belanja.
mana ni? Lan, boleh tak kau terima kenyataan? Yang anak kau dah tak ada. Tak, Rod. Yunus ada lagi. Tolonglah Lan. Kau kena move on. Yunus dah tak ada. Woi, kau bagi beg kau sekarang. Kau bagi kau beg Adik, sekarang. jangan macam ni, Dek. Eh, kau Jangan ni macam banyak ni. bunyi Adik, lah. Adik, banyak bunyi. adik janganlah. Banyak Zam, bunyi. janganlah. Cik, cik okey tak? Woi, peragut. Kau masalah ha? Kau bagi dah beg ni. Kau dah kenapa belah lah. Kau ni. Bagi je dah. Cepat alamak. Lambat cepat Aduh. Tak boleh pakai lah kau ni. Apa ni? Kau budak dah lepas lah. Lepas.